Allah mawjudun bila makan. Wa huwal an ma alaihi kan. Biar raya Abdul Qahir Baghdadi rawahu. Ini panggil bighairi ilm. Nampak tu tak? Ini panggil bighairi ilmin. Lepas pada tu, hai, kita ni habis jalan dah, nak buat agama tak ada dah. Kita nak buat lah mana? Orang tak percaya kepada orang rakyat lain pada kita. Nak buat lah mana? Dia mahu tahu ada syahadah ke tak? Dia mahu tahu ada syahadah tak? Bunyi dia mahu panggil doktor ada ke tak? Ya lagi, tu bet. Masalah syahadah ni tak kena pertikai. Dulu orang dah pertikai banyak dah kata Wan Ismail tu pia. Apabila kita hurai nya. Hak ni pakai locak di dalam apa nama udara pula kata anak cucu Syekh Daud lagu mana Syekh Daud tak ada keluarga. Kalau tak faham hak ni nampak teruk ni. Orang kata anak cucu Syekh Daud ni maksud ke mana? Bako taliye tu lo. Nampak tu tak? Ibnu Katsir ni ulama demo tak? Ulama kita, tok guru kita tak? Tok guru kita ngaji bila? Orang panggil orang kecek tu gede. Bako dia. Orang anak syarat ni orang parik. Tanya orang parik tengok. Tengok. Tanya dulu. Belum pada nak mempertikai. Faham tak tu? Tanya, wi cerah, wi jelas, wi nyata, wi jilah dulu. Belum daripada nak mempertikai. Lepas tu kita tadi itu tak payah nak buat tubik lah syahadah. Kalau nak tengok, mari nak tunjuk, wi tengok. Tak usah pertikai. Benda ada, nak lauk, nak ayat tak ada, tak boleh. Tapi orang duk tanya tu, biar orang mengisak. Kita nak buat kira lah mana. Orang mengisak. Subhanallah. Alaysa minkum ayyuhal mu'minun rajulur rasyid. Orang hak pandai sikit tak ada dah kau. Dah ambil orang-orang lah tu. Pas kita tadi itu, kalaulah kita buat tubik, syahadah, dia kata takabur pula. Syahadah doktor ni Yahudi pula. Tak itu? Ya lagu tu bayar. Bayar hening lah. Bayar ni orang kedai mana? Mengaji dengan tok ni kebong ke dulu. Sehat mata pun tak kena pakai spek dan sebagainya tu hari keberkat dia. Tengok Quran lu. Ya dah pasal bayar hening. Allah. Ada. Malu kau orang lah kata. Hadza mablaghuhum minal ilm. Hak tu ilmu yang setara tu. Macam nak buat kan? Kita rasa nak suka juga bayar dia. Nak murih tu tak boleh nak murih sangat. Ya orang tak ada. Jadi cidik mana ni tak boleh buat murih ke dia. Hoi kata anak cucu Syarah. Syarah tak ada keluarga. Allah. Apa? Pas Syarah tak ada bakar ni. Syarah tak ada bakar. Keluarga dia tu mana terputus. Bakar Syarah ni terputus. Mak pak dia tak ada. Pas Syarah tu satu beradik ke? Kita kata kita ni anak cucu Syarah. Ada anak cucu kok mana yang tak ada apa nama berkeluarga begitu. La ilaha illallah. Payah belaka tu kecil tu. Tak ada keluarga mati ke? Serupa dengan Ibnu Jarir Tabari. Imam Nawawi. Tak ada. Tapi talia dia tu, bakar dia tu ada ke tak ada? Ada lah. Allah, tak faham lagi. Hak Ustaz Piu Faiz duk royak tu, ya royak hal lain. Hendak ambil pelaga di antara kita duk royak. Kata, sampai tu tubik hak sekarang lah ni kata, orang panggil wirid belum daripada nak mengajar. Kenapa wirid belum daripada nak mengajar? Rokok, dukhan dengan air keratang. Masya Allah. Tak nampak lagi kau kata benda hak tu al-haq tu. Tak nampak lagi. Kata hak tu al-haq, hak kita ni batil, tak nampak lagi. Padalah kita dah. Wirti-wirti kata. Kita nak pergi mengaku apa kalau bukan kita bakar tu? Mengaku apa? Mari pula raya kata, "Pakana tak turut Syekh Daud?" Tanya apa Imam Abu Hasan Asy'ari tak turut Abu Hasan Abu Al-Jubai?
Pak tiri lagi tok guru lagi apa tak turut? Allah hujah jadi tak logik akal sikit. Logik makan akal sikit. Padai kata ngaji hukum akal. Ni kita nak mempertahankan diri kita. Yalah. Nampak tak tu tak? Allah. Buat apalah gitu.